Betul. Jom kita tunggu. Ha! Coba raya tu kau. Woi, habis. Tak habis lagi. Lagi ada. Woi, habis. Ketat dah ni. Ketat tu. Oi, tali mahal lu, jangan habis. Tali mahal lu. Welcome back to channel Paling Uno Sini Bus. Hari ni aku berpeluang memancing di Exotic Fishing Park Batu Arang, dan bersama aku ni Mr. Aboy. Ya. Mr. Aboy operator lah. Dia operator sini. So Mr. Aboy, boleh cerita sikit sini punya macam mana? Masuk macam mana? Pukul berapa buka? Okey, pagi pukul 8 buka. Sampai 8 malam. Okey, 12 jam lah. RM60. RM60 satu joran satu ke satu? Satu joran saja. Satu joran. Ya. Umpan semua macam mana? Umpan pakai keli hidup. Hidup punya barang, perlu ayam, isi ayam, semua boleh pakai. Tapi ada restriction tak sini? Ada macam umpan tak boleh pakai ke apa? Umpan tak boleh pakai tepung. Tepung lah? Tepung biasa saja. Tepung tak mahu pakai lah. Kalau dedak pun semua boleh lah? Dedak semua boleh. Tapi yang lain semua SP semua, gewang semua boleh lah sini? Alright, cantik. Weekend buka, tak ada tutup? Tak ada tutup. Tak ada tutup. Okey kan, 12 jam RM60. Ini harga promo ke ataupun memang sampai bila-bila? Sampai bila-bila setakat ni. So datang sini geng, di Batu Arang, Selangor. Alright. Okey. Welcome back to channel Paling Uno. Okey, sebenarnya aku dah selesai memancing hari ni. Exotic Fishing Park Batu Arang. Okey, ini lebih kurang lah view dia. Penat. Muka pun dah berminyak-minyak. Baru teringat nak buat intro. Sedikit sinopsis lah. Apa tu Fishing Park ni, Exotic Fishing Park Batu Arang ni, dia merupakan satu kolam yang catch and release lah. Kau boleh mancing dan kau tangkap dan lepas. Macam-macam ada spesies kat sini. Spesies exotic, Amazon redtail, catfish, ada alligator, ada apa lagi, banyaklah spesies exotic kat sini. Kalau sekadar kau nak berasa menarik ikan, melayan tarik ikan, sinilah tempatnya. Memang jarang lah kumpau sini. Memang sedap lah. Aku pun tadi mancing entah beberapa ekor, aku tak ingat lah, tapi penat jugalah kan melayan tarikan. Ok, so gang, enjoy the video. Kalau korang berkelapangan, jomlah main sini, try sini, rasa menarik ikan-ikan eksotik di Batu Arang, Selangor. Alright, sudah sampai. Konten malu dah banyak lah. Kami sekarang berada di apa ni? Alah, welcome je, tak ada nama pun. Welcome. Assalamualaikum. Kat sini lah spot kita. Oh, tenang. Bekerjasama memasang tali. Inilah kali pertama. Tali 2 orang. Okey, pagi-pagi ni aku nak main pelampung Toman tu. Nak check Toman tu, tengok. Kita nak try situ. Macam menarik situ. Let's go. Kita try sini lah pula. Tak sampai lah casting macam ni. Aku nak target tepi-tepi tu je. Kalau dapat lah. Sangkut tak? Oh, sangkut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pancing cantik sini. Sudah strike. Apa benda, Toman ke? Allah, dia masuk pula. Oh, besar ni. Dia masuk bawah tu pula. Toman kah? Toman? Tak tahu. Bukan lah. Redtail lah. Tengok dia macam ni, dah tahu lah. Redtail lah, alamak. Dia mau masuk dalam.
Iya. Kita cakap reptil. Tak tahu je, tak nampak. Rasa bukan toman ni. Bukan toman, tariknya ke bawah. Oi. Oh, boleh tahan dia punya. Reptil lah. Besar reptil ni. Allah. Oh, dah singat ya, putus. Kalau dia tekan masuk, confirm. Tangguh. Reptil lah pula. Aku cek toman. Macam tu lah. Sekarang ini kira, tapi ni pun tak besar sangat kan. Ada lagi besar tadi. Tengok bawah kayak tadi kan. Bawah kayak. Bawah kayak ke bawah sini? Sini kan banyak. Bawah kayak tadi besar betul. Okay geng, reptil pertama pagi ni. Lesen kolam ni memang jarang kumpau lah. Okay. Tapi tak adalah besar sangat. Dia punya targetnya toman, tapi ni naik dulu, tak apa. Rezeki. Ini kolam catch and release. So kita akan release balik lah. Nanti panggil abang ke makcik ke atuk ke datang makan. Awak main tipu Awak buat target bawah kayak bawah kayak ni ada monster. Tu nampak tu? Betul tu bawah kayak tu. Kalau tok nak tu tok tepuk sikit. Tepuk air. Dia datang dia. Rasanya depan ni banyak lumut. Lumut ni tak nampak. Main tipu pun boleh masuk. Tak apa tu, tahan dulu. Tahan. Besar ni. Bawah kembang tu. Allah, bawah kembang. Banyak pula. Oh, ini sampai. Bawa lagi sana dah. Dah jauh dah. Ya, berapa? 40. Relax tu, 40 faham. Tapi saya punya perambut tu 30 je tu. Rambut tu dah putus lah sebenarnya. Dah putus dah? Oh, okey. Ni direct ni. Tok Zul in action. Tadi umpan anak lampam. Ini set baru kan? Set DC baru. Sebab tu dia manual lah. Oh, sudah hanyir. Walaupun main tipu. Apalah main tipu. Lagi ikan makan tak? Jap, pegang jap. Ambil. Aku pergi ke sana. Pegang tu. Yeah, coming. I'm coming. Dia dah nampak kelibat ni. Dia besar. Dia dah senyum lah. Besar kat ni. Lagi besar dari saya tadi gitu. Oh, cantik. Berat ni. Tok Zul. Yang pertama. Okey, macam mana? Senyum lepas sangat. Kena sudah hanyir. Macam kena straight. Kita tengok sikit set dia apa. Apa ni? Nyium lah. Mungkin dia dia pakai. Boom. Thank you. Inilah set hanyirnya. Satu set lah semalam. Baru ambil semalam kan. Okey, casting yang kedua. Kita cast di pulau ni lagi sekali. Masih mencari toman. Macam ada ni. Boiling tak nampak lah boiling toman. Dia sudah masuk. Dia bawa masuk dalam lagi. Dia bawa ke mana tu? Nak bawa ke mana tu? Aduh, dia bawa masuk dalam tu. Masuk bawah tu pula. Ya. Keluar. Ya. Allah. Putus pula. Oh, ketat darat aku. Oh, tak boleh bawa mesin ni, kena bawa mesin besar lagi lah.
Bukan. Kangkang tu. Kasar. Oh. Kangkang kasar. Oh, aku dah tukar mesin ni. Jom kita tengok Ijaz main tipu. Dia bagi depan mulut ikan. Macam mancing puyuh lah dah. Lagi je. Pek. Kau pek lepas tu kau masukkan. Ada ekor. Kan 10 saat. Oh sangkut 10 saat dah. Tangguh. Oh kau, wah, macam ni lagi yang senang je nak dapat ikan kat sini. Oi, dia lawan. Mestilah dia lawan. Layan. Kita tukar view lah. Boring lah belah sini. Layan. Saya baik catch and release. Kalau tidak bankrupt okey. Sikit. Alright. Ikan 16 saat. Kau tak kena tarik kumpau je lah. Ijaz pula in action. 16 saat. Wah, ini tak payah. Oh, tu toman. Ini toman memang payah saja. Ya. Ui. Dia bawa lari. Sopraya. Satu tempat. Sopraya. Okey kata Sopraya. Jom kita tengok apa dia. Sikit lagi. Macam retil kan? Macam retil kan? Tengok macam mana. Ekor ada merah. Sopraya lah. Nampak? Sopraya. Nampak dia punya atas. Sopraya. Sudah nampak. Malas kalau nak buat ni ayah. Mau tu 2 minggu baru boleh cantik balik. Sini. Apa? Sopraya. Drag ketat. Sampai menjerit tu tak kena drag ketat. Habis tali. Tali habis. Itu lain macam tu. Dia punya tarik tu macam toman pun ada. Bagi tu kot. Tak ada tali spare. Tak bawa? Ada. Sebab ada. Dia masuk. Tali habis. Okey, kita tukar main isi ayam pula. Betul. Jom kita tunggu. Wait. Sudah hilang. Patutlah. Tunggu dapat lah.
Tiru lah tu, tiru lah tu. Ha? Buka. Buka. Pakai ni. Pelayar. Ada juga. Berat. Lagi pelan-pelan. Ya. Sabarlah. Tak sabar. Tengok tak boleh tahan. Macam banyak sangat. Okay. Sabar. Ikan dekat luar. Dia ni pun capraya. Pegang dia tu, tangan di kanan. Pegang ekor. Okay, go. Pusing. Alright. Sehat walafiat. Tak sempat ambil video, tapi inilah kejadiannya. Patah di misteri dia patah di apa? Di bawah di gogong tu. Tadi tali habis. Ini patah pula. Ini modal hangus ni. Ini macam mana apa tu? Di Majestic. Alamak. Ini dia bagi kita. Aduh. Ayo. Boleh? Boleh. Bismillah. Oh, depan ni je. Tadi menutup depan ni. Ijat. Siapa ya? Dia selagi tali tu tak putih dah beri. Okey, tak apa. Main je. Lampam. Lampam mati pun dia makan tu. Dia makan. Kalau pelampung dia makan. Ini ikan suka makan atas. Dari mana suka? Sebelum ini. Okey, tutup rasa tu.
Aduh. Oh. Ya. Bawa sini tu, pelampung. Iya. Capraya. Lagi tali dia tak putih jangan dori tu. Dia mati kala. Nampak pelampung dah. Ya. Kuat lagi dia. Dia benam ni. Oh, yes. Akhirnya. Keduk. Yes. Pegang jangan lupa. Agak terjun. Tarik. Saya kata. Oh. Saja belu. Lagi. Ayo. Tengok muka dia. Oh, muka senyum. Tarik kayu. Senyum ke? Senyum lebar. Lebar senyumnya. Tarik. Saya kata. Sekali lagi. Ya. Jauh. Jauh lagi. Jangan lepas dia. Pam kayu. Lagi kayu. Kayu. Tarik kayu. Tarik. Kayu. Kayu. Okey, tarik balik. Tarik. Tali jangan pegang. Luka nanti jadi. Kayu. Oh ya, bergerak ke depan. Asyik. Sini boleh tangguk ni, sini. Turun sini. Tangguk. Sini bang, tunggu dekat batu ni bang. Sini. Cantik. High five.